berhormat mempersilakan Yang Berhormat Datuk Kamarudin Jaafar, Setiausaha Agung PAS, untuk menyampaikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku bakal Perdana Menteri Malaysia, yang saya hormati Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail selaku Presiden Parti Keadilan, yang saya hormati dan muliakan YB Lim Kit Siang selaku Penasihat Parti DAP, yang saya hormati Yang Berhormat Tan Sri Khalid Ibrahim, yang saya hormati Yang Berhormat Lim Guang Eng, yang saya muliakan Saudara Said Ibrahim, yang saya hormati Puan Marina Lee Abdullah yang hadir bersama kita malam ini, pemimpin-pemimpin kerajaan, pemimpin-pemimpin masyarakat, saudara-saudara, saudari-saudari yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang bersejarah ini kita berhimpun di stadium di Kelana Jaya ini untuk menunggu hari yang akan merupakan detik perubahan yang amat besar berlaku dalam sejarah negara kita ini. Bermula daripada malam ini, kita telah merayakan 51 tahun kemerdekaan Malaysia dan esoknya kita akan merayakan 45 tahun penubuhan Malaysia, dan insya-Allah besok juga kita akan memulakan gerakan yang jelas dan tegas ke arah perubahan kerajaan yang baru untuk negara Malaysia ini. Dalam keadaan kononnya pemimpin-pemimpin di sebelah sana nak merayakan penubuhan Malaysia, wakil-wakil rakyat ahli parlimen mereka berada di negara Taiwan itu. Yang wakil-wakil rakyat yang nak merayakan kemerdekaan dan penubuhan di Malaysia ini, sebahagian daripada mereka ditahan di dalam ISA. Inilah tuan-tuan, zalimnya kerajaan yang ada ini, dan inilah tuan-tuan sebabnya mengapa kita mesti membawa perubahan, dan saya yakin bahawa bermula daripada besok gerakan yang jelas akan kita lakukan ke arah apa yang kita tujukan ini. Daripada Parti Islam Se-Malaysia PAS, kita bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita bersama-sama dengan Pakatan Rakyat, dan insya-Allah kita akan bersama-sama dalam kerajaan baru yang akan ditubuhkan nanti. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Dalam sejarah Islam, banyak kemenangan-kemenangan besar yang dicapai dalam bulan Ramadan. InsyaAllah bulan Ramadan tahun Hijriah 1429 ini di Malaysia juga kita akan mencapai suatu kemenangan yang amat besar sekali. Parti Islam Se-Malaysia PAS bersama-sama ingin menyatakan bantahan kita terhadap tahanan-tahanan ISA. Kami ingin menyatakan bahawa kami berada bersama-sama dengan rakan-rakan DAP dan Parti Keadilan membantah penahanan Raja Petra Kamarudin, membantah penahanan Teresa Kok.
kami akan melakukan apa-apa sahaja bersama dengan kepimpinan Parti Keadilan dan DAP dalam Pakatan Rakyat, bersama-sama dengan NGO-NGO, bersama-sama dengan tuan-tuan saudara-saudari sekalian untuk memastikan bahawa Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA ini akan kita tamatkan apabila sahaja kita menjadi kerajaan dalam masa yang terdekat ini. Oleh itu, bulan Ramadan ini, bulan September 2008 ini sudah tentu merupakan bulan dan detik yang paling penting dalam sejarah Malaysia. Tidak ada, tuan-tuan, dalam sejarah seluruh dunia seorang rakyat ditangkap dan ditahan oleh kerajaannya sendiri, kononnya untuk menjaga keselamatan beliau. Tak ada, tuan-tuan, kerajaan dalam dunia ini yang berani dan sanggup dan tidak malu membawa wakil-wakil rakyatnya lari ke negara lain untuk menyelamatkan dirinya. Dan tidak pernah, tuan-tuan, dalam pengalaman saya sebagai rakyat Malaysia, berkecimpung dalam berbagai-bagai bidang dan jenis-jenis perbuatan dan kehidupan yang saya lalui, tak pernah dalam sejarah saya merasakan dalam masa sebulan ini hampir tiap-tiap rakyat Malaysia yang saya temui menanya saya, bilakah perubahan kerajaan akan berlaku. Mungkin, tuan-tuan, sehari dua ini, kalau kita bertemu dengan Pak Lah, Datuk Seri Abdullah Badawi pun, dia akan tanya bilakah kerajaan baru akan tubuhkan. Sebab kita semua tahu perkembangan dan pergolakan dalam UMNO amat membimbangkan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sendiri. Jadi jangan kita tolak kemungkinan bahawa kerajaan baru yang kita akan tubuhkan ini bukan sahaja akan terdiri daripada Parti Keadilan, Parti DAP dan PAS. Jangan sekali-kali terkejut bahawa yang akan juga bersama kita mewujudkan kerajaan yang baru ini termasuklah orang-orang yang telah daripada UMNO tetapi menolak UMNO, daripada MCA tetapi menolak MCA, daripada gerakan tetapi menolak gerakan dan seterusnya. Dan kita rakyat Malaysia, sama ada daripada Keadilan atau DAP atau PAS atau NGO-NGO, saya nak menyeru, marilah kita secara terbuka menjemput, memujuk dan menenangkan rakyat Malaysia supaya sebagaimana yang saya temui, kalau hampir semua orang menanya bilakah kerajaan baru akan ditubuhkan, marilah kita harap apabila kerajaan baru ditubuhkan, hampir semua orang juga akan menyatakan sokongan mereka terhadap kerajaan yang baru ini. Jadi sekadar itulah ucapan saya. Akhirnya saya nak mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana menang besar dalam pilihan raya kecil Permatan Pau pada 26 Ogos ini. Majoriti yang meningkat daripada pengundi Melayu, daripada pengundi Tionghoa, dari pengundi India, pengundi-pengundi di Permatan Pau membuktikan bahawa Pakatan Rakyat telah mendapat sokongan yang menambah daripada semua rakyat yang ada di Malaysia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.